Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aki Aziz bin Abdullah dari kelas 3 aktif ingin membentangkan sejarah tingkatan 3 bab 8.3 usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Pengenalan. Para pembesar negeri-negeri Melayu berusaha berganding dengan pemerintah negeri dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. Pembangunan sosioekonomi. Long Jaafar dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim, usahawan biji timah, memajukan daerah Larut Matang. Mereka berjasa besar dalam memartabatkan bangsa menerusi penguasaan ekonomi dalam perombongan biji timah, meskipun berhadapan dengan peluasaan kuasa British pada abad ke-19. Long Jaafar membawa kemajuan di Larut sekaligus memperkenalkan negeri Melayu di pasaran dunia sebagai pengeluar utama biji timah. Menggalakkan pusat pengajian agama dan membina Sekolah Melayu Matang pada tahun 1826 untuk memberikan pendidikan kepada anak tempatan. Tengku Menteri Ngah Ibrahim, jutawan berwatak nasionalis dan berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Menemui Sultan Abu Bakar Johor untuk mempelajari sistem pentadbiran moden bagi memajukan daerah Larut. Usaha Ngah Ibrahim berakhir apabila beliau dijatuhkan hukuman dibuang negeri dan meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Pembangunan pertanian. Wan Muhammad Saman. Beliau dikenali sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah kerana mencetuskan idea membina terusan bermula dari Alostar hingga kaki Gunung Jerai, Gurun. Sempurna mengenangkan jasa beliau kepada pembangunan negeri. Terusan yang dibina oleh beliau dinamakan Terusan Wan Muhammad Saman. Pembangunan bandar. Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Beliau melukis peta lengkap pertama bagi negeri Johor bagi memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Beliau mengasaskan pembukaan bandar Maharani iaitu di Muar, Endau dan bandar Panggaram di Batu Pahat. Pentadbiran dan pendidikan. Dr. Jaafar bin Muhammad memelihara kedaulatan negeri dengan mengarahkan bendera Union Jack iaitu bendera British dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Datuk Abdul Rahman bin Anda bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British, bijak dalam diplomasi dan berpandangan jauh dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri. Kebijaksanaan mematahkan usaha peluasan kuasa British menyebabkan beliau dibesarkan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 yang merupakan badan persuratan terulung ketika itu. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran di Johor pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor. Membentuk jawatan kuasa pelajaran negeri yang terdiri dari tokoh birokrat, agama dan masyarakat. Syekhul Islam Terengganu, Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Idrus terkenal dengan gelaran Tunku Paluh. Pembesar istana yang dilantik sebagai Syekhul Islam dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Tokoh penting dalam memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan peluasan kuasa British di Terengganu. Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Golongan bangsawan yang dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan menuntut pembentukan regimen askar Melayu diraja untuk menjaga keselamatan bangsa. Mendesak British buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan khususnya dalam perkhidmatan awam. Kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Datuk Haji Imam Abang Haji Mursyidi
memainkan peranan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutama dalam al-ehwal berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad ke-20. Pada tahun 1925, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Pada tahun 1932, beliau dilantik sebagai Datuk Imam. Beliau juga mengasaskan Majlis Syuh Islam yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad, ketua anak negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah, menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan.